Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video tutorial tentang teknik pemasaran Tun Wow bersama tim Jiman. Dan saya akan berkongsi strategi mudah dan pantas untuk berjaya. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan hasil maksima bersama Tun Wow. Pertama, you all kena ingat, kita dah jadi ahli Tun Wow, kita dah seronok pakai, dan ada bagus kalau kita dapat ajak orang untuk menyertai Tun Wow, sebab setiap orang yang kita ajak, kita akan dapat insentif. Itu kita perlu ingat. Keduanya, apabila mereka dah diajak, mereka jadi ahli Tun Wow, setiap kali mereka beli data plan setiap bulan memang kena beli dah kan, dan kita akan dapat komisen daripada pembelian mereka. Jadi ini antara konsep yang kita perlu ingat supaya kita faham macam mana kita nak bergerak, apakah impaknya pada kita, hasilnya kepada mereka. Itu pertama. Keduanya, kita kena ingat pakej asas Tun Wow pun dah cukup cantik. Kalau orang tu nak berpindah daripada telco mereka, dah cukup okey dah. Tak payah nak ajak-ajak pun tak apa, sebab bayar RM35 dapat 70 GB. Bayar RM60 dapat 225 GB. Sama je dengan telco-telco lain. Tetapi di Tun Wow ada macam-macam. Dapat perlindungan takaful, dapat perlindungan hayat dan sebagainya. Dan kalau ajak, dapat income. Okay? Jadi tak susah sangat pun kalau nak dapatkan pendapatan bulanan. Sikit banyak tu terpulang kepada usaha kita. Jadi yang penting, itulah cerita kita kepada orang, kepada diri kita untuk meyakinkan, dan juga kepada orang untuk bergerak. Dan lagi satu kita perlu ingat adalah, di luar sana ada 30 juta lebih pengguna handphone. Okay? Dan setiap mereka ini akan membayar untuk data plan mereka setiap bulan. Jadi ada ramai potensi yang kita belajar. Mereka tak nampak je. Bila mereka nampak, mereka tahu lebih baik untuk berpindah kepada Tun Wow. Bila kita ajak tu, kita dapat income. Tak nak ke? Pendapatan RM8,000 sebulan. Okay? Dengar dan faham apa yang saya akan kongsikan dalam video ni. Yang penting juga, yang penting, sangat penting, bila kita dah masuk ni, kita kena tunjukkan hasil awal lah. Okay? Contohnya, minggu pertama kita dah gerak. Minggu pertama kita dapat balik modal. Barulah senang kita nak yakinkan orang untuk sertai kita, sertai Tun Wow. Dan banyak bahan-bahan pemasaran yang telah disediakan, videonya, e-booknya, borang pendaftaran semua dah siap melalui tim Jiman. You all kena bercerita dan ajak orang. Tak susah pun. Jadi contoh, saya kasih contoh untuk package Lindung BIS. Kalau you all nak tahu tentang package Pro, package Lite, boleh rujuk kepada e-book. Tapi dalam video ni saya nak tunjukkan contoh Lindung BIS, sebab package ni yang paling laju dan senang nak gerak. Okay, jadi contoh, kita ambil package BIS, bayar RM150. Minggu pertama, kita ajaklah kawan-kawan kita gunakan video dan juga poster-poster dan borang pendaftaran. Dan kalau kita berjaya ajak 3 orang dapat RM50 seorang. Jadi kita dapat RM150. Balik modal tak? Balik modal. Jadi bila kita dapat buat tu, dalam statement kita yang My Wow pun ada tunjuk. Dan kita boleh tunjuk pada orang-orang yang kita nak ajak. Tengok, aku baru seminggu dah dapat balik modal. Jadi senanglah kita nak ajak orang yang seterusnya. Itu penting ya. Kita ada kejayaan awal. Dan minggu kedua nak buat apa? Minggu kedua kita dah ada modal lah. Aku dah dapat balik modal. Jadi kita ajak lagi 3 orang. Tak payah target tinggi, 3 orang kot. Lebih lagi bagus lah. Okay. Jadi sama juga. Ajak 3 orang, kita dapat 50 kali 3, RM150. Apa yang kita boleh tunjukkan? Jadi RM150 kita boleh congak. Kalau contohnya dengan duit ni, kita nak beli data plan di bulan-bulan akan datang. Data plan apa kita pakai? Kita pakai Wow 60, RM60. Jadi 2 bulan baru RM120. Cukup tak? RM150. Jadi cukup. Jadi maksudnya apa? Bulan pertama yang kita bayar RM150 tu, kita dah ada data plan kita untuk bulan pertama. Dan ini kita dapat hasil untuk bayar bulan kedua, bulan ketiga. Kan bagus kalau kita tunjuk kat orang. Aku baru start, baru 2 minggu, dah boleh pakai handphone free for the next 3 months.
Jadi bila dah kita tunjuk tu, dah mudahlah kita nak ajak orang untuk join Tonwow kan. Lepas tu dah dapat uh, data plan free sampai 3 bulan, nak buat apa lagi? Geraklah lagi, jangan stop kan. Jadi minggu ketiga, minggu keempat, kita modal dah ada. Tak payah nak cari banyak-banyak, saya minta 4 dia, kalau dapat lebih lagi bagus. Okey, bila ada 4 orang tu, jadi cukuplah 10 bawah kita. Okey, 4 orang, 4 kali 50 dapat 200. Okey. Dan dengan 200 tu sebenarnya kita boleh beli data plan untuk 3 bulan. Bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Jadi maksudnya apa? Sebulan kita gerak, kita dah bukan saja dapat balik modal yang RM150 yang kita bayar, tetapi kita ada duit cukup untuk data plan kita untuk 6 bulan yang akan datang. Kan best tu. Jadi kalau kita dapat tunjuk tu, meletup tak meletup? Meletup. Jadi tuan-tuan dan puan, senang je. Kita boleh capai pendapatan RM8,000 dalam masa 4 bulan kalau kita buat benda. Macam mana? Kita dah ajak 10 orang. Kita dah tunjuk bukti. Yang 10 orang pun takkan nak duduk saja. Dia pun ajak 10 orang. Jadi kita ada 100 orang aras 2. Yang aras 2 tu pun, dia pun geram juga. Nak dapat free 6 bulan. Dia pun gerak. Jadi kita ada 1000 aras 3. Dan tim Jiman akan bantu. You all tak payah kenal pun aras 2 you siapa, aras 3 siapa. Kita yang bantu. Yang penting you dapatkan 10 orang aras pertama. Nak dapatkan lebih pun tak apa. Jadi maksudnya kalau you all dapat kurang pada ni, dapat juga, mungkin tak sampai 8,000. Dapat 200 sebulan pun cukup, cik. Maksudnya apa? Kita punya penggunaan data dah free. Kita bayar 60 dapat 200. Cukup lah. Tapi kalau dapat lebih 8,000, 10,000, 50,000, apa tak lagi. Okey. Jadi kenapa kita nak duduk saja? Kalau dengan sedikit usaha, dengan bantuan-bantuan yang disediakan, kita boleh dapat pendapatan pasif yang berterusan. Jadi nasihat saya, kenapa nak gerak solo? Jiman ada, dapat hasil laju, dan bersama-sama kita bukan saja dapat penggunaan rangkaian yang hebat, laju, tetapi kita boleh dapat pendapatan yang boleh merubah kualiti hidup kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.